Jadi Tuk Sanusi baca pantun, saya nak sambung pantunnya. Kalau tuan pergi memancing, doalah sama dengan Ustaz Zainal. Kalau tuan tak mau kena kencing, undilah Perikatan Nasional. Boleh? Waktu boleh? Sambung tadi ya? Saya nak peringatkan kita balik. Ni orang tapah ya, saya nak peringatkan kepada orang tapah. Kita undi calon yang lepas Allahyarham tu pasal apa? Orang tapah menangkan dia tu pasal apa? Pasal janji Barisan Nasional ketika itu. Ada tiga ketika itu: Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan juga PH tadi. Janji macam-macam. Mereka janji kata jangan risau, kalau menang kita tidak akan kerjasama dengan DAP, kita tidak akan kerjasama dengan orang lain. Maka kita pun okeylah, bagi chance. Kerana janji yang sebenarnya, janji yang betul adalah Perikatan Nasional. Kita kata kita tidak akan bersama sekali, tak akan bekerjasama dengan DAP, tak akan kerjasama dengan PH. Terbukti bukan hanya di Perak ini, tetapi di Perikatan Nasional kita tidak akan kerjasama dengan kuncu-kuncu Pakatan Harapan dan juga DAP. Dan saya maklumkan dalam pilihan raya lepas ini di Perak, undi terbanyak yang dapat adalah Perikatan Nasional. Kita dapat 26 kursi. Pengundi tapah, saya nak peringatkan, Perikatan Nasional dapat 26 kursi di negeri Perak. Pakatan Harapan dapat 24 kursi. Siapa lebih besar? Kita lebih besar. Barisan Nasional dapat 9 kursi. Hari ini dia bangga karena 9 kursi kita boleh memerintah negeri Perak ini. Perintah macam mana bila rakyat terseksa? Perintah buat apa kalau rakyat sendiri hari ini sudah marah dengan kepimpinan yang ada? Tak guna dengan kuasa yang sebegitu rupa, tak guna memerintah, tetapi kuasa yang sebenarnya dipegang oleh 24 kursi yang lebih besar daripada mereka. Saya dengar pemimpin Barisan Nasional hari ini, pemimpin UMNO bangga kepada semua rakyat di Perak. Saya nak bagi tahu, konon-kononnya mereka nak bagi tahu kita, DAP lah yang selamatkan UMNO. Di mana sebenarnya DAP yang selamatkan UMNO? Di mana perjuangan UMNO yang sebenarnya? Saya akan sanggup untuk beritahu kepada rakyat di Perak bahawa DAP yang selamatkan UMNO. Tadi Yang Amat Muhammad Sanusi telah memberitahu kepada kita semua dalam pilihan raya apa yang berlaku. Dalam pilihan raya mereka mengata di antara satu sama lain. PH kata UMNO hoi ya hoi, DAP kata UMNO hoi ya hoi. Akhirnya mereka duduk, mereka bersama dan bangga bahawa mereka dapat menipu semua pengundi-pengundi yang ada di negeri Perak ini. Maka pengundi-pengundi air kuning, ingatlah, kalau dahulu sudah kena tipu, hari ini sekali lagi kita diberikan peluang untuk mengundi sekali lagi. Jangan sekali-kali pantang orang tapah kena tipu sekali lagi. Bangkit, selamatkan perjuangan asal. Siapa dia yang memperjuangkan nasib kita yang sebenarnya dalam negara kita ini, dalam negeri Perak ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpin yang tahu bertanggung jawab. Cakap buat, janji tunai. Bukan seperti apa yang Yang Amat Muhammad Sanusi beritahu kepada kita semua. Cakap bohong, janji tak tunai. Maka ingatlah pengundi-pengundi tapah, yang penting kepada kita membuktikan kepada kerajaan
kerajaan yang ada hari ini, sama ada di kerajaan di Perak atau di seluruh negara. Perdana Menteri 2-3 hari yang sudah saya dengar segala komplain yang rakyat bangkitkan, dia kata rakyat bebal. Siapa yang bebal sebenarnya? Kita buktikan. Pengundi tapah, kita buktikan bahwa kita tidak bebal. Kita tahu tanggungjawab kita. Kita akan undi dan pastikan Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya kecil kita kali ini, InsyaAllah. Ini yang saya nak minta kepada semua saudara yang ada hari ini, jentera-jentera Perikatan Nasional, tolong bantu untuk kita pastikan calon kita menang kali ini. Boleh ataupun tidak? InsyaAllah. Kita berjanji kepada diri kita, kita berjanji kepada semua pengundi-pengundi tapah, jika sekiranya kita menang, InsyaAllah kita akan terus bersama untuk membawa obor kemenangan kita ini. Bukan hanya setakat Perikatan Nasional di tempat ini semata-mata, tetapi kita membawa obor karena selepas ini banyak kerajaan negeri. Di Sabah akan ada pilihan raya, di Johor akan ada pilihan raya, di Melaka akan ada pilihan raya. Tapah akan mula membangkitkan semangat untuk memastikan bahawa yang bebal bukan yang rakyat. Yang bebal hari ini adalah pemimpin-pemimpin perpaduan, kerajaan perpaduan yang ada dalam negara kita. Kita buktikan, boleh atau tidak? Itu yang kita mahukan. Kalau nak cakap dari segi segala apa yang telah pun kita bangkitkan, telah pun saya bangkitkan dalam Parlimen. Sudah banyak isu yang saya bangkitkan di Parlimen. Sudah banyak isu yang kita semua ini bangkitkan di seluruh negara. Tetapi mereka setakat, saya pun tak tahu dengar ataupun tidak, sama ada mereka tahu ataupun tidak, sama ada mereka faham ataupun tidak. Karena masalah kos sara hidup masih lagi terbeban kepada seluruh rakyat. Maka sesiapa saja yang mengundi calon Barisan Nasional adalah mereka yang memberitahu kepada kerajaan masalah kos sara hidup sudah pun selesai. Maka bermakna kalau kamu mengundi Barisan Nasional, kamu menipu diri sendiri yang hidup dalam kesempitan, yang hidup dalam keadaan kos sara hidup yang begitu tinggi sekali. Jangan tipu diri sendiri, jangan tipu keluarga kita, jangan tipu sahabat andai kita, jangan tipu rakyat yang ada dalam negeri Perak. Jangan sekali-kali kita menipu seluruh negara kita. Maka sebab itu, ingat kembali ke perjuangan asal kita. Kita mahu melihat kejayaan bukan hanya negeri Perak, tetapi seluruh negara kita Malaysia ini akan dipimpin oleh mereka yang bertanggung jawab. Percayalah, yakinlah, hanya pemimpin Perikatan Nasional saja yang boleh, yang memastikan insyaAllah kebaikan masa depan negara dengan begitu adil akan kita berikan saksama untuk semua, sama ada ianya Melayu, Cina, India atau apa kaum sekalipun dalam negara kita ini, akan kita berikan secara yang adil mengikut perlembagaan kita yang telah pun termaktub dari mula kita merdeka sehinggalah hari ini. Jangan sekali-kali membangkitkan sesuatu isu yang konon-kononnya Perikatan Nasional tidak tahu untuk memerintah negara. Percayalah, yakinlah, daripada pengalaman yang ada di hadapan ini, coba saya tengok pemimpin-pemimpin kita yang ada di hadapan ini, kita cukup dengan segala pengalaman. Kita tahu bagaimana untuk menguruskan negara. Percayalah, yakinlah, marilah bersama untuk kita tentukan kemenangan calon Perikatan Nasional dalam pilihan raya kita kali ini, InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.